Filem ni penting mak untuk buktikan bahawa filem Malaysia pun boleh kalau nak buat filem-filem hebat macam filem-filem dekat India tu. Dan aku yakin pembikinan filem ni pasti akan membuka ruang yang lebih luas kepada filem-filem lain. Sebab aku memang dah lama sangat mak impikan filem remake daripada India. And sebelum ni aku rasa few years ago pun aku dah pernah buat posting pasal benda ni. Okey, hari ni kita nak sembang tentang filem Banduan arahan Krul Azri. Filem ni merupakan sebuah filem remake daripada filem India bertajuk Kaiti arahan Lokesh Kanagaras. Bagi peminat filem India ataupun Tamil pastinya tahu tentang kewujudan filem Kaiti, sebuah filem yang ada dalam LCU iaitu Lokesh Cinematic Universe. Banduan diterajui oleh Aaron Aziz, Rosham Noor, Afrin Shauki, Fadli Masud, Abi Madian dan ramai lagi. Filem ni berkisarkan tentang Dali, seorang bekas banduan yang baru sahaja dilepaskan, terpaksa menolong seorang pegawai polis yang terperangkap antara hidup dan mati. Konflik bertambah tegang apabila beliau terpaksa melindungi dua tempat pada satu masa yang sama selepas merampas shipment dadah daripada satu kumpulan penjenayah. So the rest of the story tu hangpa kena tonton sendirilah mat. Jadi persoalan yang besar orang nyatakan adalah, adakah filem Banduan ini sebuah filem remake yang berjaya? For me personally aku rasa 50-50. Ada yang lepa tambah baik daripada filem Kaiti dan ada yang lepa perlu perbaiki dalam filem Banduan ini. So benda yang aku suka pasal filem Banduan ni mestilah mat jalan cerita dia. Macam mana aku suka dengan filem Kaiti tu, macam itulah aku suka dengan filem Banduan ni, sebab dia follow storyline yang sama and looks and feel pun lebih kurang sama, and also ada shot-shot yang memang dia ambil daripada Kaiti and dialog pun ada daripada Kaiti. Sebab jalan cerita dia memang intense mat. Satu malam yang tegang, dua tempat yang berbeza, berpuluh nyawa terlibat, tu yang seronok tu. And macam aku cakap tadi, dia cuba nak kekalkan apa yang ada dalam Kaiti tu bawa kepada Banduan, sampai looks and feel pun, color palette pun lebih kurang sama. Also ada part yang dia tambah, and salah satu yang aku ingat adalah macam part serbuan ke atas shipment tu. Tak salah aku dalam Kaiti tak ada, tapi dalam Banduan ni ada. Tolong betul kan kalau aku salah, sebab aku pun dah lupa dah pasal Kaiti. Jadi tu antara benda yang dia tambah lah, which is good lah for me, sebab dia jadi macam bagi more information to the audiences. Kemudian action dia not bad mak, cinematography dia pun not bad juga. Ada shot-shot yang memang dia follow Kaiti, and then ada shot yang dia buatkan macam Aaron Aziz tu betul-betul heroic punya figure lah dalam filem Banduan ni. And aku happy gila lah aku tonton tu. So apa sahaja yang dia follow daripada Kaiti tu, dari segi jalan cerita apa semua ni, aku rasa benda tu dah cantik lah dia bawa masuk dalam filem Banduan. Cuma apa yang dia perlu perbaiki lah maknanya, sebab bila hang tonton filem Kaiti, hang tak dapat the same feel waktu hang tonton filem Banduan ni. Dia rasa macam a bit flat. So for example, aku rasa benda yang perlu sangat-sangat diperbaiki adalah dari segi suntingan dia mat. Walaupun aku layan babak fighting dia, tapi aku rasa macam dia tak smooth. Ada part yang dia cut tu macam tak cantik, and babak daripada jump from one scene to another pun tak smooth mat. Ada banyak babak dia buat macam tengah tarik handbrake tau. Kita tengah sedap layan babak ni, tiba-tiba pindah pergi babak satu lagi. Dia tak buat something, dia tak edit benda tu smooth, bagi transition tu kita rasa smooth ya, bergerak dari satu scene to another scene. Dia tak buat macam L cut ke J cut ke, bagi benda tu jadi rancak sikit tau. Sebab filem ni filem intense mak. The reason why Kaiti tu feel intense sebab dia buat nice je, dia cut dia tu nice. So dalam Banduan ni memang tak berjaya capai tahap Kaiti. Jadi rugilah mak. Ada part yang macam kat penghujung tu dia sembang dengan Aaron Aziz, dengan Rosham Noor, dengan Fadli Masud tu kan, dia ada rasa macam terpotong sikit tau. Rasa tak smooth gila, rasa macam dialog Rosham baru nak capai, tiba-tiba dia potong tau. Jadi macam terganggu lah. Kemudian babak reveal ketua gangster tu pun aku rasa a bit canggung sikit mat. Kalau dalam Kaiti tu dia reveal ketua gangster tu nampak cantik susunan dia kan, penulisan dia, tapi dalam Banduan ni aku rasa macam dia canggung sikit. Aku rasa dia boleh buat macam informer dia tu teks dulu, ketua polis tu kata Azharuddin ada dekat dalam, kemudian barulah dia simpan, dia orang kata tahan balik semua tu, tak bagi lepas tau. Sayang lah, sebab ketua gangster tu dah cantik dah, muka gila dia apa semua tu, aku happy lah tonton tu. Tapi dia tak, execution dia tu agak canggung sikit. Filem ni the first 10 minutes tu aku rasa macam banyak komedi daripada intense tau. Padahal itu yang set up dia nak membawa kepada keseluruhan cerita tu, itu build up dia tu dia buat macam jadi komedi mat. Kemudian acting pelakon-pelakon ekstra dekat rumah polis tu, dia buatkan the whole sequence, the whole scene tu jadi canggung tau. Jadi
jadi flat gila, tak hidup lah benda tu. Dia jadi lawak lah, jadi lawak, jadi awkward macam tu. Sayang lah sebab build up dia tu yang cantik tu, yang akan bawa kepada keseluruhan cerita tu tau. Yang tu yang nak bagi tahu kata betapa tegangnya malam tu. Tapi awal dah spoil, so jadi the whole story tu it's up until aku rasa waktu first scene kot, waktu Dali tu nak turun lori tu untuk fight tu kan, yang tu je start intensity dia tu dah menaik. Awal-awal tu aku rasa macam aduh sangat-sangat flat. But for me, technically filem ni aku rasa, baca aku cakap awal tadi, dia 50-50 mat. Dia tak adalah fail and dia tak adalah berjaya copy 100% dan dia tak adalah berjaya buatkan aku rasa nak ulang sekali lagi. Tapi aku rasa filem ni akan membuka ruang yang lebih lah kepada filem-filem lain untuk kita remake another film from India mat. Sebab aku sangat-sangat teringin nak tengok filem remake yang macam contoh Vikram Vedha ke kan, kemudian apa Vetai tu yang aku buat posting tu. Aku rasa macam seronok aku nak tengok dua adik-beradik, yang seorang lembut sikit, seorang yang gangster, lepas switch identity. Itu memang aku rasa menarik lah mat kalau buat. So anyway, kalau hampa tak tonton ni, filem ni tengah ditayangkan di Pawagam, boleh lah pergi tonton mat. First night aku tonton dah memang full hall lah aku kata. So aku tak tahu lah malam kedua, malam ketiga ni, tapi pilih tonton mat. Kalau hampa nak layan filem ni, nak tengok macam mana kita remake filem Kaiti ni masuk pada filem lokal. Dan para hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe gang, road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.